Alright guys, inilah dia helmet Gregshaw Geyser 2. So dari segi rupa luaran, reka bentuk dia seperti yang korang tengok ni memang sangat tajam, sangat sleek, aerodynamic design. And warna yang kita tengok kat depan kita ni adalah warna Nardo Grey. Saya memang suka Nardo Grey. So secara keseluruhan ada 6 warna metalik yang keluar untuk model ni. Ventilation dia atau pengudaraan dia ada 2 kat helmet ni. Satu dekat atas ni kita boleh tutup dan buka. Dan satu lagi dekat bahagian dahi helmet ni pun kita boleh buka dan tutup. Ada pelbagai pilihan visor yang korang boleh pilih. And dekat depan ni adalah visor ala-ala gold macam tu. Gregshaw dah upgrade and improve dia punya visor dia guys. Padding dalaman dia cukup tebal, cukup selesa kalau korang pakai. And yang paling best, korang boleh buka dan cuci kalau korang rasa dah berbau ke, ada kotoran ke. Dia punya shell ni memang sangat-sangat padu, keras and menggunakan high durability material. Dan yang paling penting guys, ada cop pengesahan sirem. So boleh pakai tanpa ragu-ragu. Dia punya span dia ni lembut dan selesa bila kita pakai. And dia punya strap dia menggunakan sistem double D ring ni. So dari segi safety plus one untuk saya. Visor dia nak turun mudah, sap. Tapi bila kita nak buka balik, dia ada macam ada resistance sikit. So ada orang kata safety daripada visor ni terbuka dengan mudah. So helmet ni saya rasa sesuai untuk pengguna-pengguna motosikal kecil macam ni, FZ ni. And juga sesuai untuk pengguna-pengguna motosikal besar. So harga jualan dia bermula daripada RM229 sahaja. So kalau pandai cari, confirm boleh dapat lagi murah. Alright guys, jumpa lagi di next video. Bye bye. Zas.